The video. Okay. Yang ni kita proses pemasangan sinki. Kita ukur sinki dulu. Fit. Lepas tu kita marking. Okay. Proses dia senang saja, geng. So kita marking, sekejap lagi kita akan tebuk. Okay. Kita akan tebuk pakai jigsaw Pakai jigsaw. So belah atas ni akan ada cordstone. Sama juga dekat dinding ni akan ada cordstone. Cordstone dekat bahagian dinding dengan bawah. Okay. So dekat bawah ni ada LED satu. Okay, LED kita pasang. Okay, downlight dah pasang 4 biji atas, 4 biji. Okay. So bahagian island. Okay, ni bahagian island. Untuk rak ni dah siap. Okay. Customer request nak macam ni. Okay. Untuk total ni habis kita pasang untuk yang ni 13,000 saja, geng. Okay. Material laminate, body, block box, geng. Okay. Dekat area bawah akan ada oven lah satu. Okay. So kita sambung untuk potong apa ni? Potong sinki, geng. Potong sinki. It is RK cabinet design, geng. Okay. So yang mana nak book, boleh book, geng. Boleh book ya. Yang ni pelbagai color kita ada, pelbagai color, pelbagai corak. Tengok corak dia dekat sini. Cantik, kan? Okey, cantik. Dia ada jalur dekat sini. Nampak